Malaysia tidak memberi amaran berpanjangan. Kesimpulan Profesor Universiti Harvard, jika melepasi had, mereka akan bertindak serta-merta. Keadaan begitu sunyi, terlalu sunyi. Dunia menafsirkan kesunyian itu sebagai kelemahan. Mereka fikir jika diasak, ia akan mengalah. Mereka yakin jika ditekan, ia akan tunduk. Kerana sejarah membuktikannya. Sebuah negara kecil yang tersepit di antara kuasa-kuasa besar, tanpa sumber daya yang melimpah, di semenanjung yang kecil, mana mungkin mampu bertahan. Semua orang percaya begitu. Jadi, mereka melintasi batas. Sekali, dua kali, tiga kali. Tiada amaran diberikan. Hampir tiada sebarang bantahan. Ia hanya memerhati dalam diam. Dunia menafsirkannya sebagai tanda penyerahan. Tetapi, sesuatu yang aneh mula berlaku. Mereka yang melintasi batas itu mula tumbang, satu demi satu. Tanpa suara, tanpa amaran, dengan cara yang tidak boleh diubah lagi. Apabila serangan balas bermula, semuanya sudah terlambat. Tiada lagi ruang untuk melarikan diri, tiada lagi peluang untuk berunding. Semuanya sudah berakhir. Pada mulanya, ia dianggap sebagai satu kebetulan. Kali kedua, dianggap nasib baik. Tetapi apabila ia berulang untuk kali ketiga dan keempat, dunia mula sedar. Ini bukan kebetulan. Ia adalah satu corak, satu strategi. Satu cara untuk terus hidup yang telah diasah selama beratus-ratus tahun yang tidak dapat ditiru oleh sesiapa pun. Bagaimana negara itu mampu melakukan semua ini? Mengapa mereka menamatkan riwayat lawan tanpa sebarang amaran? Dan mengapa tiada siapa pun yang dapat meramalkan serangan balas itu? Nama negara itu ialah Malaysia. Sekarang saya akan ceritakan kisah yang menakjubkan ini. Sebelum itu, jika anda boleh menekan butang suka yang hanya mengambil masa 1 saat, ia akan memberi sokongan yang amat besar kepada penghasilan video ini. Baiklah, mari kita mulakan. Saya Adam bin Sulaiman, seorang pelajar sarjana dalam bidang hubungan antarabangsa di Harvard Kennedy School. Satu kelas yang saya ambil pada semester lepas telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Sejujurnya, pada mulanya saya tidak menaruh harapan yang tinggi. Tajuk kelas itu ialah Kajian Perbandingan Budaya Strategik di Asia Tenggara. Saya menjangkakan ia hanya akan membincangkan tentang strategi China di Laut China Selatan, hegemoni Singapura dan mungkin sedikit tentang Indonesia. Pada hari pertama kelas, Profesor Dr. Ismail Hamid masuk ke Dewan Kuliah. Profesor Ismail adalah seorang yang cukup terkenal di Harvard. Beliau merupakan bekas diplomat kanan dan pernah berkhidmat sebagai penasihat di Kementerian Pertahanan Malaysia. Beliau terkenal dengan gaya pemikirannya yang tajam dan logik, tetapi pada hari itu, pandangan matanya kelihatan sangat berbeza. Sebaik sahaja masuk, beliau terus menulis satu perkataan besar di papan putih, Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, mulai hari ini, kita akan mempelajari tentang budaya strategik yang paling disalah anggap di dunia. Saya berasa hairan. Malaysia? Paling disalah anggap? Sejujurnya, apa yang saya tahu tentang Malaysia hanyalah ia sebuah negara berbilang kaum yang menjadi hub pelancongan dan terkenal dengan menara berkembar Petronas dan beberapa syarikat besar. Saya tidak pernah terfikir ia sebuah negara yang mempunyai sesuatu yang istimewa untuk dikaji dari sudut strategik. Profesor menyambung bicaranya perlahan-lahan. Adakah anda semua tahu negara manakah yang paling suka diramal oleh agensi-agensi perisikan di seluruh dunia? Seorang pelajar menjawab, mungkin Thailand, kerana politiknya yang tidak stabil. Profesor menggelengkan kepalanya. Thailand boleh diramal, koraknya jelas. Tetapi Malaysia berbeza. Tiada siapa boleh meramal tindak balas Malaysia, kerana Malaysia tidak memberi amaran. Pada ketika itu, saya merasakan sesuatu yang menyeramkan, tidak memberi amaran. Apa maksudnya? Profesor terus menjelaskan, biasanya, apabila berlaku konflik, negara-negara akan bertindak secara berperingkat, bantahan diplomatik, tekanan ekonomi dan akhirnya, tindakan ketenteraan. Lawan boleh menjangkakan langkah-langkah ini dan membuat persediaan, tetapi Malaysia tidak melalui proses ini. Profesor berhenti seketika dan memandang kami semua. Apabila hadnya dilepasi, Malaysia akan terus menamatkannya. Tanpa amaran, tanpa rundingan, dengan cara yang muktamad. Dewan kuliah menjadi senyap. Tanpa sedar, saya membetulkan kedudukan duduk saya. Dalam masa 10 minit, kepala saya dipenuhi dengan pelbagai persoalan. Profesor mula menulis beberapa perkataan lagi di papan putih. Amuk. Sabar. Semangat harimau. 3 perkataan ini adalah kunci untuk memahami budaya strategik Malaysia. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor. Apa itu amuk? Profesor berfikir sejenak sebelum menjawab. Amuk adalah satu konsep yang sukar diterjemahkan ke dalam bahasa barat. Ia bukan sekadar kemarahan membabi buta. Ia adalah ledakan tenaga yang terpendam selepas melalui satu tempoh kesabaran yang panjang dan penderitaan yang mendalam.
Ia adalah sentimen yang terbentuk hasil daripada beratus-ratus tahun penjajahan dan tekanan kuasa luar. Tetapi yang penting, orang Malaysia tidak melepaskan amuk ini sewenang-wenangnya. Mereka memendamnya. Dan mereka menunggu. Saya semakin tertarik. Profesor menyambung penjelasannya. Anda tahu perkataan sabar. Ia adalah nilai teras mereka. Orang Malaysia mampu menahan kesakitan yang amat sangat sambil menunggu. Menunggu sehingga pihak lawan leka. Menunggu sehingga tiba masa yang paling tepat untuk menamatkannya. Dan akhir sekali, beliau menunjuk kepada perkataan semangat harimau. Tetapi apabila orang Malaysia mula bergerak, mereka akan merempuh seperti harimau Melaya. Tiada kompromi, tiada rundingan, tiada jalan tengah. Mereka tidak akan berhenti sehingga semuanya selesai. Inilah sebabnya serangan balas Malaysia menjadi malapetaka bagi lawannya kerana ia tidak memberi masa untuk bersedia. Barulah saya mula faham, ini bukan sekadar strategi negara, tetapi DNA budaya yang telah terbentuk selama beribu-ribu tahun. Profesor beralih ke topik seterusnya, memetik contoh-contoh sejarah. Jika kita lihat sejarah Malaysia, corak ini sentiasa berulang. Contoh paling jelas ialah kejatuhan Melaka. Profesor menulis 511 di papan putih. Apabila Portugis menyerang Melaka, Kesultanan Yanggah itu akhirnya tumbang. Ibu kotanya ditawan dan Sultan terpaksa berundur. Portugis yakin mereka telah menang. Seorang pelajar bertanya, jadi, bukankah itu bermakna Melaka telah tewas? Profesor menggelengkan kepalanya. Di sinilah perkara luar biasa berlaku. Selepas kejatuhan kota, perjuangan tidak berakhir. Sultan Mahmud Shah tidak menyerah. Beliau melancarkan serangan gerila tanpa henti selama bertahun-tahun. Bangsawan, pahlawan dan rakyat biasa terus berjuang dari pangkalan-pangkalan baru di serata semenanjung. Tiada siapa yang mengarahkan mereka untuk menyerah kalah. Mereka berjuang secara sukarela. Saya meremang bulu roma mendengarnya. Profesor terus menjelaskan. Portugis tahu cara berdepan dengan tentera biasa, tetapi mereka tidak menjangkakan situasi di mana seluruh bangsa menjadi musuh. Serangan datang dari hutan, dari sungai, dari setiap kampung. Laluan bekalan mereka sentiasa diganggu dan tentera mereka terpensil. Kemudian Profesor menulis satu lagi nama di papan putih, Sultan Mahmud Shah. Pemimpin ini tidak pernah putus asa. Walaupun telah kehilangan istana dan takhtanya, beliau terus memimpin penentangan sehingga ke akhir hayatnya. Perjuangan itu diwarisi oleh anak-kandanya selama lebih 1 abad. Portugis tidak pernah merasa aman di Melaka. Suasana menjadi senyap. Saya suka untuk mempercayainya. Bagaimana ia mungkin? Profesor menjawab, Portugis fikir mereka telah melumpuhkan sepenuhnya kuasa Melayu. Mereka percaya dengan menawan ibu kota. Mereka telah memenangi segalanya. Mereka menjadi leka. Mereka menganggap lawan mereka sudah tamat. Suara Profesor menjadi perlahan. Tetapi itu adalah kesilapan mereka. Sultan Mahmud tidak berperang untuk menawan semula kota dengan segera. Beliau mengubah taktik. Beliau mengganggu, menyerang hendap dan melemahkan musuh dari luar. Beliau menggunakan geografi semenanjung sebagai senjatanya. Saya kagum dengan kebijaksanaan taktik itu. Profesor menambah. Portugis akhirnya lumpuh dari segi ekonomi. Mereka menguasai pelabuhan, tetapi tidak pernah menguasai seluruh negeri. Penentangan berterusan ini menghalang mereka daripada mengauk keuntungan sepenuhnya. Akhirnya kuasa mereka di rantau ini merosot, membuka jalan kepada Belanda. Seorang pelajar bertanya, tetapi mengapa Sultan Mahmud tidak menyerang secara besar-besaran dari awal? Mengapa tunggu sehingga terdesak? Profesor tersenyum. Itulah dia strategi ala Malaysia. Mereka tidak menyerang dahulu. Mereka menunggu sehingga lawan melintasi batas. Tetapi sekali mereka bergerak, mereka akan pastikan ia selesai. Sultan Mahmud menunggu peluang. Menunggu sehingga musuh leka, sombong dan menunjukkan kelemahan. Pada ketika itu, saya sedar, ini bukan sekadar taktik ketenteraan, tetapi cara pemikiran asas orang Malaysia. Profesor mengakhiri kelas dengan berkata, beliau akan membincangkan contoh-contoh moden pada sesi berikutnya, tetapi saya sudah pun terpukau sepenuhnya. Saya terus ke perpustakaan untuk mencari buku-buku mengenai sejarah dan budaya Malaysia. Pada kelas berikutnya, Profesor Ismail beralih kepada contoh-contoh moden. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh dari abad ke-20 dan ke-21. Bagaimana corak strategi ini diguna pakai pada zaman moden. Profesor menulis 1997 di papan putih. Anda semua tahu tentang krisis kewangan Asia. Para pelajar mengangguk. Saya pernah mendengarnya. Pada tahun 1997, rizab pertukaran asing Malaysia jatuh menjunam. Negara berada di ambang kemuflisan. Dana Kewangan Antarabangsa, IMF, menawarkan bantuan kewangan dengan syarat yang ketat. Seluruh dunia fikir Malaysia sudah tamat. Profesor memaparkan keratan akhbar pada masa itu. Tajuk-tajuk seperti Harimau Asia akhirnya tumbang, kegagalan model ekonomi Malaysia kelihatan di skrin.
Di Wall Street, para pelabur beratur untuk membeli aset Malaysia pada harga yang sangat murah. Mereka fikir ia adalah peluang keemasan untuk mengambil alih syarikat bank dan hartanah Malaysia. Seorang pelajar bertanya, jadi adakah banyak aset yang jatuh ke tangan asing? Profesor menggeleng. Di sinilah perkara yang menakjubkan berlaku. Profesor berhenti sejenak dan memandang kami. Malaysia menolak bantuan IMF. Saya tidak faham pada mulanya. Bagaimana mungkin? Profesor menyambung. Di bawah pimpinan Perdana Menterinya ketika itu, Malaysia melaksanakan kawalan modal. Mereka menambat kadar pertukaran ringgit, satu langkah yang dikritik hebat oleh pakar-pakar ekonomi barat. Mereka berkata Malaysia akan mengasingkan diri dan memusnahkan ekonominya. Dewan Kuliah berbisik-bisik, bagaimana mereka boleh berbuat begitu menentang seluruh dunia? Profesor tersenyum. Inilah dia Malaysia. Apabila negara dalam krisis, seluruh rakyat bersatu. Kepentingan bersama mengatasi kepentingan peribadi. Kerajaan mengambil langkah drastik yang tidak pernah difikirkan oleh sesiapa. Saya terpegun dengan keberanian itu. Profesor terus menjelaskan. Tetapi yang lebih menakjubkan adalah apa yang berlaku selepas itu. Negara-negara lain yang menerima bantuan IMF mengambil masa bertahun-tahun untuk pulih dengan aset-aset negara mereka dijual kepada pihak asing. Tetapi Malaysia, dengan caranya sendiri, pulih lebih cepat daripada yang dijangkakan. Dan yang paling penting, mereka berjaya mengekalkan pemilikan aset-aset strategik negara. Para pelajar bertepuk tangan secara spontan. Profesor menjawab, syarikat-syarikat menjalankan penstrukturan semula, kerajaan melaksanakan reformasi dan rakyat mengetatkan tali pinggang. Dalam proses ini, syarikat-syarikat Malaysia menjadi lebih kuat. Syarikat seperti Petronas, Maybank dan Sime Darby mengukuhkan kedudukan mereka dan muncul lebih berdaya saing di peringkat global. Barulah saya mula faham, mengubah krisis menjadi peluang, itulah cara Malaysia. Profesor beralih ke contoh lain. Adakah anda ingat apa yang berlaku sekitar tahun 2018? Para pelajar kelihatan bingung. Saya juga tidak tahu. Kesatuan Eropah, EU, melancarkan sekatan terhadap minyak sawit Malaysia. Mereka mengenakan peraturan yang menyukarkan ekspor komoditi utama negara itu dengan alasan kebimbangan alam sekitar. Tanpa minyak sawit, sebahagian besar ekonomi Malaysia akan terjejas. Profesor menerangkan situasi ketika itu. Perkiraan EU adalah begini. Malaysia bergantung pada pasaran Eropah. Jika ditekan, Malaysia akan tunduk kepada tuntutan mereka. Seorang pelajar bertanya, bagaimana Malaysia bertindak balas? Profesor tersenyum. Pada mulanya ia senyap. Kerajaan Malaysia tidak melancarkan perang perdagangan secara besar-besaran. Sebaliknya, apa yang mereka lakukan? Profesor berhenti seketika sebelum menyambung. Mereka melancarkan pensijilan mampan mereka sendiri, iaitu Minyak Sawit Mampan Malaysia, MSPO. Kerajaan mewajibkan semua pengeluar untuk mematuhi piawaian ini. Mereka melabur dalam penyelidikan dan pembangunan untuk membuktikan kemampanan produk mereka dan mereka secara senyap mencari pasaran baru. Para pelajar mendengar dengan teliti. Dalam beberapa tahun, Malaysia berjaya mempelbagaikan pasarannya ke China, India dan negara-negara lain. Mereka tidak lagi terlalu bergantung kepada EU. Dan yang paling penting, mereka melawan naratif EU dengan data dan sains. Mereka tidak menjerit, mereka bertindak. Dewan Kuliah bergema dengan bisikan kagum. Profesor menambah, sekarang syarikat-syarikat Eropah pula yang bimbang kehilangan akses kepada minyak sawit mampan yang berkualiti. Cubaan untuk menekan akhirnya memakan diri sendiri. Pasaran EU untuk minyak sawit Malaysia mungkin berkurangan, tetapi Malaysia telah menemui dunia yang lebih luas. Saya berasa seram sejuk mendengar cerita itu. Profesor merumuskan, inilah korak Malaysia. Apabila had dilintasi, mereka bersedia dalam diam dan mereka menamatkannya. EU cuba menekan Malaysia tetapi sebaliknya kehilangan pengaruh. Tanpa amaran, tanpa rundingan, ia selesai begitu sahaja. Seorang pelajar di barisan hadapan mengangkat tangan. Profesor, tetapi mengapa Malaysia tidak memberi amaran? Jika mereka beritahu lebih awal, mungkin kedua-dua pihak boleh berunding. Profesor Ismail berfikir sejenak sebelum menjawab. Soalan yang sangat bagus. Terdapat beberapa sebab. Profesor menulis 3 kata kunci di papan putih. Pembelajaran sejarah, kelebihan strategik, ciri budaya. Pertama, pembelajaran sejarah. Malaysia telah dijajah oleh pelbagai kuasa selama lebih 400 tahun. Portugis, Belanda, British, Jepun. Dalam proses itu, mereka belajar satu perkara. Amaran tidak berkesan. Profesor menyambung. Apabila negara yang lebih kecil memberi amaran kepada negara yang lebih kuat, negara kuat itu akan mentertawakannya. Malah, mereka akan lebih menekan. Jadi, daripada memberi amaran, Malaysia membuat persiapan. Mereka membina kekuatan secara senyap dan apabila peluang tiba, mereka bertindak sekaligus.
Saya mengangguk. Ia masuk akal dari konteks sejarah. Kedua, kelebihan strategik. Memberi amaran akan membuatkan pihak lawan bersedia. Tetapi jika bergerak tanpa amaran, pihak lawan tidak mempunyai masa untuk bertindak balas. Inilah sebabnya serangan balas Malaysia tidak dapat diramalkan. Kerana tiada siapa tahu bila, di mana dan bagaimana ia akan datang. Profesor memberi analogi. Dalam silat, tumbukan yang paling berbahaya adalah yang tidak dapat dilihat. Jika lawan nampak ia datang, dia boleh mengelak. Tetapi jika tidak, ia tidak dapat dielak. Serangan balas Malaysia adalah seperti itu. Tidak kelihatan, tiba-tiba sahaja sampai. Analogi yang sangat mengagumkan. Ketiga, ciri budaya. Orang Malaysia lebih mementingkan tindakan daripada kata-kata. Mereka adalah budaya yang membuktikan melalui hasil. Bercakap besar sebelum melakukan sesuatu dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan. Itulah sebabnya orang Malaysia bekerja dalam diam dan hanya bersuara selepas hasilnya terbukti. Profesor memetik satu peribahasa Melayu. Di Malaysia ada pepatah yang berbunyi, diam-diam ubi berisi. Maksudnya, orang yang benar-benar hebat tidak akan bercakap besar. Mereka senyap-senyap berusaha dan suatu hari nanti, semua orang akan melihat mereka telah menjadi pokok yang besar. Saya sangat kagum dengan pepatah itu. Profesor mula memberikan contoh lain. Sekarang mari kita lihat contoh dalam bidang ekonomi. Jika kita kaji strategi syarikat-syarikat Malaysia, corak ini lebih jelas kelihatan. Profesor menulis Petronas di papan putih. Pada tahun 1970-an, apabila Petronas ditubuhkan untuk menguruskan sumber minyak dan gas negara, semua syarikat minyak gergasi barat memandang rendah kepadanya. Mereka fikir, apalah yang sebuah syarikat dari negara membangun boleh lakukan? Seorang pelajar bertanya, tetapi bagaimana mereka berjaya? Profesor menjelaskan, Petronas bersedia dalam diam. Mula-mula, mereka belajar teknologi daripada syarikat-syarikat asing. Mereka bekerjasama sambil menyerap ilmu dan kepakaran. Pada masa yang sama, mereka melabur secara rahsia dalam pembangunan teknologi mereka sendiri, terutamanya dalam gas asli cecair, LNG. Profesor berhenti seketika sebelum menyambung. Dan pada tahun 1990-an peluang itu tiba. Apabila permintaan global untuk LNG meningkat, Petronas sudah bersedia. Mereka melonjak ke hadapan dengan pantas. Syarikat-syarikat gergasi barat tidak sempat bertindak balas. Mendengar cerita itu, saya sedar bahawa strategi Petronas adalah sama seperti corak kebangsaan mereka. Profesor menerangkan situasi semasa. Sekarang, Petronas adalah antara syarikat tenaga terkemuka di dunia. Ia merupakan peneraju global dalam teknologi LNG. Syarikat-syarikat yang pernah memandang rendah kepadanya kini menjadi rakan kongsi atau pesaingnya. Dan Petronas tidak pernah memberi amaran, mereka hanya membuktikannya dengan hasil. Seorang pelajar berkata dengan kagum, bunyinya seperti pembunuh upahan yang senyap. Profesor tersenyum. Ya, istilah yang bagus. Syarikat-syarikat Malaysia adalah pembunuh upahan yang senyap. Mereka datang tanpa bunyi dan selesai dalam satu gerakan. Profesor beralih kepada contoh syarikat lain. Proton juga begitu. Apabila Proton dilancarkan pada tahun 1980-an, ramai yang mempersendakannya. Imejnya adalah kereta murah dan tidak berkualiti. Memang benar, pada mulanya terdapat banyak masalah kualiti. Saya pernah mendengar cerita itu. Profesor terus menjelaskan, Proton menelan semua cemuhan itu. Mereka tidak mengeluh. Sebaliknya, mereka memberi tumpuan kepada penambahbaikan kualiti. Secara senyap, tekun dan gigih. Dan pada tahun 2017, peluang itu tiba. Seorang pelajar bertanya bagaimana? Proton menjalinkan kerjasama strategik dengan Geely, satu langkah yang mengubah segala-galanya. Dengan teknologi dan pengurusan baru, mereka melancarkan model-model yang mengejutkan pasaran. Jualan mereka melonjak naik. Krisis yang hampir memusnahkan mereka bertukar menjadi kebangkitan. Saya tidak pernah mendengar cerita itu, strategi yang sangat berani. Profesor menerangkan hasilnya. Di pasaran Malaysia, jualan Proton meningkat secara mendadak. Mereka kembali menjadi jenama nombor satu negara. Dalam krisis, mereka berjaya bangkit semula. Dan kini, Proton kembali mengeksport ke seluruh dunia. Seorang pelajar bertanya, tetapi mengapa syarikat lain tidak boleh menggunakan strategi yang sama? Profesor menjawab, kerana risikonya terlalu tinggi. Ia memerlukan kesabaran yang luar biasa untuk menahan kritikan selama berdekat-dekat. Tetapi Proton membuat perhitungan. Mereka menganalisis pasaran dan kelemahan mereka. Dan mereka memutuskan risiko itu berbaloi untuk diambil. Profesor menambah, inilah cara membuat keputusan ala Malaysia. Menganalisis secara senyap, membuat perhitungan dan kemudian melaksanakannya dengan sepenuh hati. Tiada keraguan di pertengahan jalan. Apabila keputusan telah dibuat, mereka akan melaksanakannya sehingga selesai.
Saya merasakan corak itu sentiasa berulang. Profesor beralih ke bidang lain. Sekarang mari kita lihat bidang budaya, kuasa lunak atau soft power. Profesor menulis Hollywood di papan putih. Sekian lama, pasaran hiburan dunia dikuasai oleh Hollywood. Filem Amerika, muzik Amerika, drama Amerika menakluki dunia. Negara-negara lain tidak berani mencabar. Seorang pelajar bertanya, tetapi sekarang berbeza, bukan? Profesor mengangguk. Ya, dan Malaysia telah mengubahnya. Tetapi Malaysia tidak berlawan secara berdepan. Mereka tidak cuba meniru apa yang Hollywood lakukan. Profesor menerangkan strategi kandungan Malaysia. Malaysia melakukan apa yang Hollywood tidak lakukan. Mereka menumpukan kepada nilai-nilai sejagat dari perspektif mereka sendiri. Apabila kandungan Barat menumpukan kepada aksi dan skala besar, kandungan Malaysia seperti siri animasi Upin menumpukan kepada kekeluargaan, persahabatan dan keharmonian. Dan ini berjaya menawan hati penonton di seluruh rantau Asia Tenggara. Saya pernah menonton beberapa episod siri itu. Memang benar ia mempunyai kekuatan untuk menyentuh emosi. Profesor terus menjelaskan, dan Malaysia menggunakan internet. Melalui platform seperti YouTube, kandungan mereka diedarkan terus ke seluruh dunia. Mereka meminta serangkaian pengedaran tradisional. Seorang pelajar berkata dengan kagum, seperti taktik gerila. Profesor mengangguk. Tepat sekali, Malaysia tidak berlawan secara berdepan dengan kuasa besar. Mereka membina kekuatan secara senyap di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain dan suatu hari nanti, mereka tiba-tiba muncul dan menguasai pasaran. Profesor memetik contoh terkini. Pada tahun 2023, seorang pelakon Malaysia memenangi anugerah Akademi untuk pelakon wanita terbaik. Buat pertama kalinya dalam sejarah, seorang wanita Asia memenangi anugerah tertinggi itu. Hollywood terkejut. Mereka tidak bersedia. Tiba-tiba sahaja, bakat dari Malaysia merangkul anugerah paling berprestij. Saya telah menonton filem itu. Ia memang satu kejutan besar. Profesor merumuskan, inilah corak Malaysia, tanpa amaran, tanpa pemberitahuan, tiba-tiba muncul dan mengubah keadaan. Ia tidak memberi masa kepada lawan untuk bersedia. Profesor beralih ke topik seterusnya, memulakan analisis yang lebih mendalam. Sekarang kita telah melihat contoh-contohnya, mari kita analisis mengapa hanya Malaysia yang boleh menggunakan strategi ini. Profesor menulis lokasi geopolitik di papan putih. Malaysia terletak di salah satu lokasi paling strategik di dunia. Ia mengawal Selat Melaka, salah satu laluan perkapalan tersibuk di dunia. Ia dikelilingi oleh jiran-jiran yang lebih besar dan berhadapan dengan tuntutan kuasa besar di Laut Cina Selatan. Seorang pelajar bertanya, jadi bukankah itu satu kelemahan? Profesor menggeleng. Secara paradoks, itulah yang menjadikan Malaysia kuat. Kerana sentiasa terdedah kepada ancaman, mereka sentiasa perlu berada dalam keadaan bersedia. Mereka tidak boleh leka. Itulah sebabnya rakyat Malaysia mempunyai kepayaan yang luar biasa dalam menghadapi krisis. Profesor memberi analogi. Bayangkan seekor kancil di dalam hutan. Di sekelilingnya sentiasa ada harimau dan pemangsa lain, jadi ia tidak boleh leka walau sesaat. Hasilnya, kancil mempunyai kepantasan tindak balas dan kecerdasan yang luar biasa. Malaysia juga begitu. Kerana beratus-ratus tahun dikelilingi oleh kuasa-kuasa besar, naluri untuk terus hidup telah terpahat dalam DNA mereka. Saya fikir analogi itu sangat tepat. Profesor menerangkan faktor kedua. Beliau menulis pembangunan pesat di papan putih. Dalam masa 50 tahun, Malaysia berubah daripada sebuah negara pertanian kepada salah satu negara perindustrian yang paling maju. Apa yang Eropah ambil masa 200 tahun untuk capai, Malaysia lakukannya dalam 50 tahun. Ini adalah sesuatu yang jarang berlaku dalam sejarah manusia. Seorang pelajar bertanya, apa kaitannya dengan topik ini? Profesor menjawab, pembangunan pesat memerlukan pengorbanan dan tekanan yang luar biasa. Dalam satu generasi, masyarakat berubah daripada masyarakat agraria kepada masyarakat berinformasi. Dalam proses itu, rakyat Malaysia telah memaksimumkan keupayaan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan keupayaan ini diguna pakai dalam menghadapi krisis. Profesor menambah, orang Malaysia tidak takut kepada perubahan. Sebaliknya, mereka melihat perubahan sebagai peluang. Apabila negara lain panik menghadapi krisis, orang Malaysia akan berfikir bagaimana kita boleh mengubah keadaan ini. Mendengar itu saya mengangguk. Memang benar, orang Malaysia kelihatan kuat dalam menghadapi krisis. Profesor menerangkan faktor ketiga. Beliau menulis perpaduan kolektif di papan putih. Malaysia adalah negara berbilang kaum, bahasa dan agama. Ini adalah satu cabaran yang besar. Negara-negara berbilang kaum seringkali berpecah apabila krisis melanda. Tetapi di Malaysia, apabila berhadapan dengan ancaman luar, mereka cenderung untuk bersatu. Profesor mengingatkan kami tentang krisis kewangan.
Ingat semula bagaimana mereka menghadapi krisis kewangan. Rakyat dari semua lapisan masyarakat bersatu menyokong langkah-langkah kerajaan. Untuk perkara seperti ini boleh berlaku, perlu ada tahap kepercayaan dan perpaduan yang sangat tinggi di kalangan rakyat. Pada ketika itu, saya mula memahami sedikit demi sedikit mengapa Malaysia begitu istimewa. Profesor menerangkan faktor keempat. Beliau menulis sublimasi amuk di papan putih. Ingat emosi yang dipanggil amuk tadi? Emosi ini menjadi pendorong bagi rakyat Malaysia. Profesor menyambung, amuk bukan sekadar kemarahan atau dendam, ia adalah tenaga yang terpendam. Jika tenaga ini dilepaskan secara merosakkan, ia menjadi keganasan. Tetapi jika dilepaskan secara membina, ia menjadi penciptaan. Orang Malaysia mempunyai keupayaan untuk menyalurkan amuk ini menjadi pencapaian. Seorang pelajar bertanya, secara spesifik, bagaimana? Fikirkan tentang 450 tahun penjajahan, rakyat Malaysia kehilangan kedaulatan mereka. Amuk yang terpendam itu menjadi pendorong kepada pembangunan ekonomi selepas kemerdekaan. Semangat untuk membuktikan, kita juga boleh berjaya menjadi pembakar semangat. Mendengar itu, saya sedar bahawa pertumbuhan Malaysia bukan sekadar pembangunan ekonomi, tetapi didorong oleh motivasi emosi yang lebih mendalam. Profesor menekankan satu perkara penting, dan rakyat Malaysia tidak meluahkan amuk ini secara langsung kepada pihak lawan. Sebaliknya, mereka membuktikannya melalui hasil. Mereka tidak membalas dendam dengan kata-kata, tetapi dengan kejayaan. Inilah intipati serangan balas tanpa amaran Malaysia. Analisis yang sangat mendalam. Profesor menerangkan faktor kelima. Beliau menulis kegairahan pendidikan di papan putih. Kegairahan rakyat Malaysia terhadap pendidikan sangat terkenal, tetapi pernahkah anda terfikir dari mana datangnya kegairahan ini? Para pelajar kelihatan bingung. Profesor menjelaskan, Malaysia tidak mempunyai sumber alam yang melimpah seperti beberapa negara lain. Satu-satunya sumber yang mereka ada ialah rakyatnya. Oleh itu, rakyat Malaysia mempertaruhkan segala-galanya dalam pendidikan untuk memaksimumkan sumber manusia. Seorang pelajar bertanya, tetapi apa kaitannya dengan strategi? Profesor menjawab, rakyat yang berpendidikan mudah untuk digerakkan. Mereka boleh menilai keadaan dan bertindak tanpa perlu arahan. Dalam situasi krisis, kerajaan tidak perlu memberi arahan terperinci kerana rakyat akan bergerak sendiri. Profesor memberi contoh. Penentangan terhadap penjajah dahulu dan sokongan padu semasa krisis ekonomi. Rakyat bergerak secara sukarela tanpa arahan daripada kerajaan pusat. Ini mustahil berlaku tanpa tahap pendidikan yang tinggi. Barulah saya mula melihat gambaran keseluruhannya. Keupayaan strategik Malaysia bukanlah hasil daripada satu faktor, tetapi gabungan pelbagai faktor yang kompleks. Profesor merumuskan. Lokasi geopolitik, pembangunan pesat, perpaduan kolektif, sublimasi amuk dan kegairahan pendidikan. Gabungan kelima-lima faktor ini telah mencipta budaya strategik yang unik di Malaysia. Dan teras budaya ini ialah serangan balas tanpa amaran. Sebelum beralih ke kelas berikutnya, Profesor membincangkan satu lagi contoh moden. Sekarang mari kita lihat satu lagi contoh terkini, kisah industri semikonduktor Malaysia. Profesor menulis industri semikonduktor di papan putih. Tahukah anda sejarah industri semikonduktor Malaysia? Para pelajar menggelengkan kepala. Saya juga tidak tahu secara terperinci. Profesor mula menjelaskan, pada awal 1970-an, Malaysia tidak mempunyai apa-apa, tiada pengalaman dalam industri teknologi tinggi. Tetapi kerajaan mengisytiharkan bahawa mereka akan terjun ke dalam industri semikonduktor. Seorang pelajar bertanya dengan terkejut, tanpa pengalaman? Ya, tanpa pengalaman. Yang lebih mengejutkan ialah mereka berjaya menarik pelabur-pelabur gergasi dari Amerika Syarikat untuk membina kilang pemasangan dan ujian, AT pertama di Pulau Pinang, walaupun mereka tidak mempunyai infrastruktur yang lengkap. Dewan kuliah dipenuhi dengan tawa kecil. Cerita itu kedengaran mustahil. Profesor menerangkan situasi ketika itu. Para pemimpin Malaysia pada masa itu terbang ke seluruh dunia untuk meyakinkan syarikat-syarikat gergasi. Apabila ditanya di mana kilang akan dibina, mereka menunjuk ke kawasan paya dan berkata, di sini. Tiada siapa yang akan melabur dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa, bukan? Seorang pelajar bertanya, jadi, apa yang berlaku? Sukar dipercayai, tetapi mereka berjaya mendapatkan pelaburan. Tahukah anda bagaimana mereka meyakinkan pelabur? Mereka menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditolak, tenaga kerja yang berdisiplin, pintar dan kos efektif, serta insentif cukai yang sangat menarik. Mereka berkata, kami mungkin tiada apa-apa sekarang, tetapi kami akan sediakan segalanya untuk anda. Rakyat kami adalah jaminannya. Keyakinan yang sangat luar biasa. Profesor menerangkan hasilnya. Mereka membina infrastruktur sambil kilang-kilang dibina. Biasanya infrastruktur dibina dahulu, kemudian barulah kilang. Tetapi Malaysia melakukan kedua-duanya serentak.
Dan dalam beberapa dekad, Pulau Pinang menjadi lembah Silikon Timur. Para pelajar bertepuk tangan. Profesor menambah, pada mulanya, pesaing-pesaing di rantau ini mentertawakan mereka. Apa yang negara tanpa pengalaman boleh buat? Tetapi apa yang berlaku sekarang? Seorang pelajar menjawab, mereka antara yang teratas di dunia bukan? Ya, Malaysia kini menguasai lebih 13% pasaran global untuk pemasangan pembungkusan dan ujian semikonduktor. Dalam segmen tertentu, mereka adalah pemain utama. Banyak syarikat gergasi dunia bergantung kepada Malaysia. Profesor menerangkan keadaan pesaing. Pesaing-pesaing yang pernah mentertawakan mereka kini terpaksa bersaing sengit dengan Malaysia dan Malaysia tidak memberi amaran awal. Mereka hanya membuktikannya dengan hasil. Saya merasakan corak itu sentiasa berulang. Profesor menekankan satu perkara penting. Perhatikan masanya. Malaysia mengambil masa hampir 50 tahun untuk mencapai tahap ini. Ia bukan masa yang singkat. Tetapi selama 50 tahun itu, Malaysia bersedia dalam diam. Tanpa bercakap besar, mereka membina kepakaran dan keupayaan secara senyap. Dan suatu hari, mereka tiba-tiba menjadi kuasa besar dalam industri ini. Cerita yang sangat mengagumkan. Profesor menyebut bidang lain. Korak yang sama berulang dalam bidang lain. Beliau menulis K-pop di papan putih. Maaf, maksud saya kosmetik halal. Tahukah anda tentang industri kosmetik? Pasaran yang pernah dikuasai oleh Perancis dan Amerika. Para pelajar mengangguk. Profesor menyambung. 15 tahun yang lalu, kosmetik Malaysia hampir tiada nama di pasaran global. Jenama seperti L'Oreal, Estee Lauder dan Shiseido menguasai pasaran. Seorang pelajar bertanya, tetapi sekarang berbeza, bukan? Ya, sangat berbeza. Jenama-jenama kosmetik Malaysia kini menembusi pasaran global, terutamanya di pasaran Muslim yang besar. Profesor menerangkan strategi kosmetik Malaysia. Syarikat-syarikat kosmetik Malaysia tidak berlawan secara berdepan. Mereka melakukan apa yang tidak dilakukan oleh jenama-jenama besar. Mereka memberi tumpuan kepada pasaran khusus niche market, produk halal, formulasi inovatif, bahan-bahan unik dan yang paling penting, pematuhan syariah. Saya tahu kosmetik halal popular, tetapi tidak pernah memikirkan strateginya. Profesor terus menjelaskan, dan mereka menggunakan media sosial. Melalui pempengaruh, influencers, mereka mempromosikan kosmetik Malaysia ke seluruh dunia. Mereka meminta saluran pemasaran tradisional. Apabila jenama-jenama besar sedar, mereka sudah pun kehilangan sebahagian besar pasaran. Seorang pelajar berkata dengan kagum, sekali lagi taktik jerila. Profesor mengangguk. Ya, Malaysia sentiasa menggunakan cara ini, membina kekuatan di tempat yang tidak dilihat oleh orang kuat dan apabila sudah bersedia, mereka menyerang sekaligus, tanpa amaran, tanpa rundingan. Profesor mengumumkan topik kelas berikutnya. Pada kelas akan datang, kita akan melihat bagaimana kuasa lunak dan kuasa keras Malaysia digabungkan dan mengapa kuasa-kuasa besar dunia mula berwaspada terhadap Malaysia. Selepas kelas tamat, saya duduk termenung untuk seketika. Fikiran saya ligat berputar. Ini adalah kali pertama saya berfikir secara mendalam tentang Malaysia. Pada kelas berikutnya, Profesor Ismail masuk ke analisis yang lebih mendalam. Baiklah. Hari ini kita akan analisis mengapa strategi Malaysia berkesan dan mengapa negara lain sukar untuk menggunakan strategi ini. Beliau menulis strategi asimetri di papan putih. Strategi Malaysia pada dasarnya adalah strategi asimetri. Mereka tidak berdepan secara langsung dengan kuasa besar. Sebaliknya, mereka bersaing dengan cara yang tidak dijangka. Seorang pelajar bertanya, secara spesifik, bagaimana? Profesor menjelaskan, mari kita lihat satu contoh. Di antara Amerika Syarikat dan China, bagaimana Malaysia harus bertindak? Jika memilih satu pihak, mereka akan menerima padah daripada pihak yang lain. Jika berkecuali, mereka akan diabaikan oleh kedua-dua pihak. Saya baru sedar betapa sukarnya kedudukan diplomatik Malaysia. Profesor menyambung, Malaysia menyelesaikan dilema ini dengan cara yang unik. Mereka tidak memilih mana-mana pihak sepenuhnya, tetapi pada masa yang sama, mereka menjadikan diri mereka penting kepada kedua-dua pihak. Seorang pelajar bertanya, bagaimana? Semikonduktor dan Selat Melaka. Tanpa semikonduktor yang dipasang dan diuji di Malaysia, industri teknologi tinggi Amerika dan China akan terjejas. Telefon pintar, kereta, pelayan, AI, semuanya memerlukan chip dari Malaysia. Pada masa yang sama, hampir semua perdagangan maritim mereka melalui Selat Melaka. Menekan Malaysia bermakna mereka sendiri yang akan menanggung kerugian. Mereka mencipta satu struktur di mana lawan mereka sendiri akan rugi jika bertindak. Barulah saya faham mengapa Malaysia begitu fokus pada industri semikonduktor dan keselamatan maritim.
Profesor menambah, inilah strategi ala Malaysia. Bukan dengan menekan menggunakan kekuatan, tetapi dengan menjadikan diri mereka satu entiti yang sangat diperlukan. Dengan itu, tiada siapa yang berani melintasi batas. Jika melintasinya, mereka sendiri yang akan menanggung akibat yang lebih besar. Strategi yang sangat bijak. Profesor memberi contoh lain, industri sarung tangan getah juga begitu. Apabila pandemik melanda, sarung tangan menjadi komponen kritikal. Malaysia adalah pengeluar terbesar dunia dalam bidang ini. Tiba-tiba, seluruh dunia bergantung kepada Malaysia. Seorang pelajar bertanya, tetapi China juga pengeluar besar, bukan? Profesor mengangguk. Ya, China juga kuat, tetapi kelebihan Malaysia adalah kualiti dan kebolehpercayaan yang telah dibina selama berdekad-dekad. Terutamanya untuk kegunaan perubatan. Sarung tangan buatan Malaysia menjadi pilihan utama. Profesor menerangkan implikasi strategiknya. Dengan menguasai komponen-komponen penting dalam rantaian bekalan global, Malaysia berjaya mencipta ruang untuk terus hidup di antara kuasa-kuasa besar. Ini adalah sesuatu yang mustahil dicapai dengan kekuatan tentera atau keluasan wilayah semata-mata. Saya kagum dengan betapa telitinya strategi Malaysia. Profesor beralih ke topik seterusnya. Beliau menulis seni kesabaran di papan putih. Salah satu teras strategi Malaysia ialah kesabaran. Orang Malaysia tahu menunggu dan penantian itu ada sebabnya. Seorang pelajar bertanya, mengapa? Profesor menjelaskan, kebanyakan orang menjangkakan tindak balas segera. Jika seseorang melintasi batas, mereka fikir pihak lawan akan terus marah atau menyerang balas. Tetapi Malaysia tidak berbuat begitu. Profesor memberi analogi. Bayangkan permainan catur. Apabila lawan membuat gerakan agresif, jika anda terus bertindak balas, anda akan terikut dengan rentak lawan. Tetapi jika anda berhenti sejenak, melihat keseluruhan papan catur dan mengira 5 langkah ke hadapan, anda boleh membuat tindak balas yang lebih berkesan. Saya fikir analogi itu sangat sesuai. Profesor menyambung, Malaysia tidak bertindak balas serta-merta apabila diserang. Sebaliknya, mereka menganalisis keadaan, mengenal pasti kelemahan lawan dan menunggu masa yang paling sesuai. Itulah sebabnya serangan balas Malaysia sentiasa membawa maut. Seorang pelajar bertanya, tetapi tidakkah mereka rugi sementara menunggu? Profesor mengangguk. Soalan yang bagus. Ia mungkin ada kerugian dalam jangka pendek, tetapi orang Malaysia sanggup menanggungnya demi kemenangan jangka panjang. Profesor menerangkan konteks sejarah. Malaysia telah dijajah selama beratus-ratus tahun. Dalam proses itu, mereka belajar satu perkara. Bertindak secara emosional akan membawa kepada kekalahan, tetapi bertindak secara strategik akan membawa kepada kemenangan. Mendengar itu, saya sedar bahawa kesabaran Malaysia bukan sekadar sifat pasif, tetapi satu strategi yang aktif. Profesor memberi contoh moden. Ingat semula sekatan minyak sawit oleh EU. Apabila sekatan diumumkan, kerajaan Malaysia tidak terus membalas dendam. Sebaliknya, mereka memberi tumpuan kepada pensijilan dan mencari pasaran baru. Dan beberapa tahun kemudian, mereka membuktikannya dengan hasil. Seorang pelajar berkata dengan kagum, mereka sangat hebat dalam permainan jangka panjang. Profesor mengangguk. Ya, Malaysia sangat kuat dalam permainan jangka panjang. Mereka tidak goyah dengan provokasi jangka pendek dan bergerak berdasarkan gambaran yang lebih besar. Profesor beralih ke topik seterusnya. Beliau menulis ketidakpastian di papan putih. Satu lagi kekuatan strategi Malaysia ialah ketidakpastian. Pihak lawan tidak dapat meramalkan langkah seterusnya Malaysia. Seorang pelajar bertanya, mengapa sukar diramal? Profesor menjelaskan, beberapa sebab. Pertama, kerana Malaysia tidak memberi amaran, jadi tiada siapa tahu bila serangan balas akan datang. Kedua, Malaysia seringkali menyerang balas dari bidang yang tidak dijangka. Saya tertanya-tanya tentang bidang yang tidak dijangka. Profesor memberi contoh. Dalam isu sekatan minyak sawit, EU menjangkakan Malaysia akan membantah secara diplomatik atau membalas dengan sekatan perdagangan, tetapi Malaysia tidak berbuat begitu. Sebaliknya, mereka bertindak balas melalui pensijilan mampan dan mempelbagaikan pasaran. EU tidak menjangkakan tindak balas seperti itu. Seorang pelajar bertanya, mengapa? Kerana pensijilan dan pencarian pasaran baru mengambil masa yang lama. Biasanya, orang akan mencari penyelesaian jangka pendek, tetapi Malaysia memilih penyelesaian jangka panjang. Dan mereka berjaya melakukannya lebih cepat daripada yang dijangkakan. Barulah saya faham mengapa EU terkejut. Profesor memberi contoh lain. Bidang budaya juga sama. Siapa sangka Malaysia akan memenangi anugerah akademi 20 tahun yang lalu, pasaran filem Asia dikuasai oleh Hong Kong dan Jepun. Tetapi sekarang, bakat dari Malaysia pula yang mengejutkan dunia. Seorang pelajar bertanya, bagaimana ia boleh berlaku?
Profesor menjawab, Jepun dan Hong Kong memberi tumpuan kepada pasaran domestik dan serantau mereka, tetapi bakat Malaysia dari awal lagi menyasarkan pasaran global. Kerana pasaran domestik mereka kecil, mereka terpaksa keluar. Profesor menerangkan situasi paradoks itu. Secara paradoks, kelemahan Malaysia menjadi kekuatannya. Pasaran domestik yang kecil memaksa mereka untuk mempunyai strategi global dan hasilnya, bakat mereka berjaya menawan dunia. Saya mendapati paradoks itu sangat menarik. Profesor menekankan satu perkara penting. Dan Hollywood tidak meramalkannya. Mereka tidak melihat Malaysia sebagai pesaing. Oleh itu, tindak balas mereka lambat dan kini mereka terpaksa mengakuinya. Seorang pelajar bertanya, jadi adakah mereka memandang rendah kepada Malaysia? Profesor mengangguk. Ya, dan itulah intipati strategi Malaysia, membuatkan pihak lawan memandang rendah kepada mereka. Jika senyap, nampak lemah. Tetapi di sebalik kesunyian itu, persiapan yang luar biasa sedang berjalan. Saya sekali lagi kagum dengan betapa bijaknya strategi Malaysia. Profesor beralih ke topik seterusnya. Beliau menulis kesempurnaan di papan putih. Ciri terakhir strategi Malaysia ialah kesempurnaan. Apabila Malaysia mula bergerak, mereka akan menyelesaikannya sehingga akhir. Mereka tidak berhenti di pertengahan jalan. Seorang pelajar bertanya, mengapa begitu? Profesor menjelaskan, dua sebab. Pertama, Malaysia tahu bahawa peluang untuk menyerang balas tidak selalu datang. Peluang untuk negara kecil menentang kuasa besar sangat jarang. Jadi, apabila peluang itu tiba, mereka mesti menyelesaikannya dengan tuntas. Profesor memberi analogi. Bayangkan seekor harimau yang memburu mangsa. Harimau hanya boleh berlari pada kelajuan maksimum untuk jarak yang pendek. Jadi, apabila peluang itu tiba, ia mesti menggunakan seluruh tenaganya. Malaysia juga begitu. Apabila peluang tiba, mereka menumpukan seluruh keupayaan mereka untuk menyelesaikannya. Saya fikir, analogi itu sangat sesuai. Profesor menerangkan sebab kedua. Kedua, orang Malaysia tidak suka jalan tengah. Mereka lebih suka kemenangan atau kekalahan yang jelas daripada hasil yang separuh jalan. Jadi, apabila mereka mula, mereka akan teruskan sehingga selesai sepenuhnya. Seorang pelajar bertanya, tetapi tidakkah itu berbahaya? Profesor menjawab, ya. Ia boleh jadi berbahaya, tetapi orang Malaysia sanggup menanggung risiko itu. Kerana jika selesai separuh jalan, masalah yang lebih besar mungkin akan timbul kemudian. Lebih baik selesaikan sekarang dengan tuntas. Profesor memberi contoh sejarah. Ingat semula penentangan terhadap penjajah. Walaupun kota telah jatuh, mereka tidak berhenti. Mereka terus berjuang sehingga habis-habisan. Saya terkejut bagaimana konteks sejarah itu berkaitan dengan strategi moden Malaysia. Profesor memberi contoh moden. Strategi pelaburan syarikat seperti Petronas juga begitu. Apabila mereka memutuskan untuk melabur, mereka akan melaburkan jumlah yang besar. Tiada keraguan di pertengahan jalan. Hasilnya, mereka mencipta jurang yang tidak dapat dikejar oleh pesaing. Seorang pelajar berkata dengan kagum, gaya mereka seperti all-in. Profesor mengangguk. Ya, Malaysia akan all-in. Dan sebab all-in itu berjaya adalah kerana mereka melakukannya selepas membuat persiapan yang secukupnya. Ia bukan all-in secara emosional, tetapi all-in yang telah diperhitungkan. Mendengar itu, saya faham bahawa strategi Malaysia bukan sekadar keberanian melulu, tetapi keberanian yang didasarkan pada perancangan yang teliti. Profesor mengakhiri kelas sambil berkata, baiklah, mari kita rumuskan apa yang telah kita pelajari. Ciri-ciri strategik Malaysia boleh diringkaskan kepada 5 perkara. Profesor menulis 5 kata kunci di papan putih. Kesabaran, asimetri, ketidakpastian, kesempurnaan dan berorientasikan hasil. Pertama, kesabaran. Malaysia tahu menunggu. Mereka tidak bertindak balas secara emosional tetapi secara strategik. Kedua, asimetri. Malaysia tidak berlawan secara berdepan dengan kuasa besar. Mereka bersaing dengan cara yang tidak dijangka. Ketiga, ketidakpastian. Tiada siapa yang dapat meramalkan langkah seterusnya Malaysia. Kerana tiada amaran, tiada pemberitahuan. Keempat, kesempurnaan. Apabila Malaysia mula bergerak, mereka akan selesaikan sehingga akhir. Tiada henti di pertengahan jalan. Kelima, berorientasikan hasil. Malaysia lebih mementingkan hasil daripada kata-kata. Mereka tidak bercakap besar tetapi membuktikannya dengan hasil. Profesor memandang para pelajar buat kali terakhir sambil berkata, negara yang mempunyai kelima-lima ciri ini di dunia ini mungkin hanya Malaysia. Itulah sebabnya Malaysia sukar diramal dan itulah sebabnya serangan balas Malaysia membawa maut. Pada hari itu, selepas kelas, dalam perjalanan pulang, saya banyak berfikir. Ini adalah kali pertama saya berfikir secara mendalam tentang Malaysia. Dan saya sedar satu perkara yang pasti. Jangan sesekali memandang rendah kepada Malaysia. Pada kelas terakhir, Profesor Ismail bercakap tentang masa kini dan masa depan.
Baiklah, sebagai penutup semester, mari kita lihat kedudukan Malaysia di dunia pada masa kini. Profesor mula menulis kedudukan Malaysia dalam pelbagai bidang di papan putih, semikonduktor, arti sarung tangan getah, minyak sawit, pelancongan perubatan, kewangan Islam. Dalam semua bidang ini, Malaysia berada di kedudukan teratas dunia. Seorang pelajar berkata, hebat untuk sebuah negara kecil. Profesor mengangguk. Ya, dan ini bukan kebetulan. Benih yang ditanam 50 tahun lalu kini membuahkan hasil. Profesor menerangkan kedudukan semasa Malaysia. Sekarang Malaysia adalah antara 40 ekonomi terbesar di dunia, walaupun populasinya hanya 33 juta orang. Dari segi KDNK per kapita, ia setanding dengan beberapa negara Eropah Timur, sebuah negara yang 60 tahun lalu masih mundur. Saya terkejut dengan perbandingan itu. Profesor juga menyebut bidang ketenteraan. Kekuatan tentera juga begitu. Angkatan Tentera Malaysia adalah antara yang paling dihormati di rantau ini dan senjata buatan Malaysia kini dieksport ke seluruh dunia. Seorang pelajar berkata, saya tidak tahu Malaysia adalah pengeksport senjata. Profesor menjelaskan, kebanyakan orang tidak tahu. Malaysia membangunkan senjata secara senyap dan mengeksportnya secara senyap. Mereka tidak bercakap besar. Jadi ia jarang dilaporkan di media. Sekali lagi, saya menemui corak itu, bersedia secara senyap dan membuktikannya dengan hasil. Profesor juga menjelaskan tentang kuasa lunak. Kuasa lunak tidak perlu diperkatakan lagi. Masakan Malaysia, budaya berbilang kaum, animasi seperti Upin Ipin dan destinasi pelancongan yang bertaraf dunia. Budaya Malaysia sedang menawan dunia dengan caranya yang tersendiri. Di mana sahaja anda pergi, dari London ke Dubai, anda boleh menemui restoran Malaysia. Seorang pelajar bertanya, tetapi mengapa tiba-tiba budaya Malaysia menjadi popular? Profesor menjawab, bukan tiba-tiba. Ia adalah hasil persiapan selama 30 tahun secara senyap. Sejak tahun 1990-an, kerajaan dan syarikat Malaysia mula melabur dalam industri budaya dan pelancongan. Benih itu kini sedang membuahkan hasil. Saya sekali lagi sedar bahawa setiap kejayaan Malaysia adalah hasil daripada persiapan jangka panjang. Profesor membuat ramalan tentang masa depan. Apa yang akan berlaku kepada Malaysia pada masa hadapan? Saya percaya Malaysia akan terus berkembang kerana rakyat Malaysia tidak pernah berhenti. Seorang pelajar membangkitkan. Tetapi mereka menghadapi masalah penghijrahan tenaga mahir, bukan? Profesor mengangguk. Betul, itu cabaran besar. Tetapi Malaysia adalah negara yang kuat dalam menghadapi krisis. Krisis itu mungkin akan menjadi pendorong kepada inovasi. Kekurangan tenaga mahir akan mendorong mereka untuk melabur lebih banyak dalam automasi dan AI. Profesor menekankan satu perkara penting. Dan ingat satu perkara, dalam setiap krisis yang dihadapi, Malaysia sentiasa bangkit dengan lebih kuat. Penjajahan, krisis ekonomi, konflik diplomatik, setiap kali nampak seperti akan tumbang, setiap kali mereka bangkit dengan lebih kuat. Mendengar itu, saya kagum dengan daya tahan Malaysia. Profesor mengakhiri kelas terakhirnya sambil berkata, tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang semester ini kita telah mempelajari tentang budaya strategik Malaysia. Perkara terakhir yang ingin saya sampaikan ialah ini. Profesor berhenti seketika dan memandang kami semua. Jangan sesekali memandang rendah kepada Malaysia. Kesunyiannya bukan bererti kelemahan. Di sebalik kesunyian itu, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Dan apabila hadnya dilintasi, kekuatan itu akan meletus. Tanpa amaran, tanpa rundingan, sehingga selesai sepenuhnya. Dewan kuliah menjadi senyap. Semua pelajar kelihatan sangat terkesan dengan kata-kata profesor. Profesor menambah buat kali terakhir. Dan satu lagi, orang Malaysia tidak akan kalah. Walaupun jatuh, mereka akan bangun semula. Itulah kekuatan sebenar Malaysia. Selepas kelas tamat, saya berjumpa dengan profesor secara peribadi. Profesor, kelas yang sangat mengagumkan. Saya mendapat perspektif yang sama sekali baru tentang Malaysia. Profesor tersenyum. Adam, saya harap kamu ingat satu perkara. Di dunia ini ada kekuatan yang boleh dilihat dan kekuatan yang tidak boleh dilihat. Kuasa besar seperti Amerika atau China mempunyai kekuatan yang boleh dilihat, tentera, ekonomi, wilayah. Tetapi Malaysia mempunyai kekuatan yang tidak boleh dilihat, kesabaran, ketabahan, perpaduan dan semangat yang tidak pernah menyerah. Dan kadang-kadang, kekuatan yang tidak boleh dilihat ini lebih menakutkan. Mendengar kata-kata itu, saya banyak berfikir. Profesor berkata buat kali terakhir, sejarah telah menunjukkan apa yang berlaku kepada mereka yang melintasi batas dengan Malaysia. Tiada siapa yang kembali tanpa cedera. Semuanya berakhir. Itulah Malaysia. Sejak hari itu, saya mempunyai pandangan yang sama sekali berbeza tentang Malaysia dan saya berasa ingin memberitahu cerita yang menakjubkan ini kepada lebih ramai orang.
Malaysia itu sunyi, tetapi jangan salah anggap kesunyian itu sebagai kelemahan. Ia adalah penantian, persiapan dan apabila masanya tiba, ia akan selesai dalam satu gerakan. Jika had dilintasi, ia akan berakhir. Tiada amaran, tiada rundingan, hanya penamat. Itulah Malaysia. Semua orang mentertawakannya. Apa yang negara kecil itu boleh lakukan? Tetapi negara kecil itu sedang mengubah dunia secara senyap, tekun dan pasti. Nama negara itu ialah Malaysia.